ni kita nak pergi mancing kat Port Klang. So kita sebentar kita tunggu Aiman, kita betulkan kita punya bata pancing ni. Hello guys, RM10 saja guys. RM10. Oh, nak yang mana? Macam-macam ada. Kita duduk beli makanan kejap, kita bungkus makanan untuk bawa ke tempat memancing. Duduk sekarang tengah lapar, makan tu. Beli ayam penyet biar perut kita kenyang sebelum kita kumpak. beli kat kedai mi Jawa. RM9,000. Woi, dah gelap dah. Okay, kita nak hantar Aiman pergi ke misi Sumut. Misi Sumut Flotilla. Jangan. Sini. Tak, yang kita nak pergi ni itu. Sikit. Bye. Wahai cik jangan merajuk. Sila ni. Handphone jaga. Kami si bujang lapuk. Jikalau salah tolonglah tunjuk. Kami rela kena ketuk. Bila salah aku mendak kapal ni. Sinadung, wahai saudari, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Dapat naik bot. Tak lama sus tu, malam-malam begini. Adik. Dah sampai. Bayar macam mana bang? Balik. Baik. So inilah dia. Jalan yang mana air tolonglah tunjuk. Jalan lurus jangan belok. Empat ekor. Semua ikan duri. Dua ikannya. So Ikan. dah 2 pancing dah sangkut. Betul lah tu beli pun tak tahu ke mana. Mas kot. Mungkin tinggal kat JT kot. Semua makan dalam keadaan hujan. Oh, gila lah. Wow. Siap kena merehana lah. Aiban ni alamak. Jadi dia. Jaga duri. Jatuh tadi. Dia dah ngamat. Aku tak dapat lagi ni. Berani bawa baling. Saya Kau buka apa lagi bang? 2 ekor. Dapat lah sudah 2 ekor. Kau boleh mana ni? Kau bagi mana ada sana. Aku rasa dia main belah sana. Tidak baling lah.
Ikan tu start tu. Ikan toman. Ikan toman apa? Ih, serap. Duri. Jadi. Okey, itu saja untuk kita pancing dekat tekong ni. Disebabkan kita orang punya batu ladung dan batu tekar air tinggal dalam motor, jadi umpan pun dah habis. Jadi dalam 4 jam kot kami dekat atas ni. Jadi kita ambil keputusan untuk panggil abang Aboy balik untuk balik ke pangkalan. So sekarang ni kita akan kemas, bagi bersih-bersih dulu, supaya nanti orang lain nak guna pun lebih selesa. Alright, so pengalaman kat sini best, kos pun tak tinggi, jadi kita boleh repeat lagi dekat sini. Naik berapa ribu? Sini air laju. Kat situ pun ada orang mancing tu. Kejap. Tengok. Aiman nak kencing. Dah kencing dah. Kita kencing tu mai. Ada. Dia main air lepas tu nak terkencing. Okey, dah kencing. Dah. Di sana. Lega. Di sana. Macam-macam ada. Air sepanas. Matilah ikan. Air panas. Dah, bila? Tak kena. Ini boleh jangan isi tak? Oi, 7 baldi ni nak pergi. Okey. Dah, aboy. Salah. Boleh ke? Susu ni. Aduh berat. Dia arah ke sana, dia ikut mata ladung. Okay, abang tu dah ambil, nak sampai ambil kita orang. Kasihnya. Pergi balik RM2, RM4. Tu dek, memerang dek. Tu. Memerang. Naik kau tu. Ada tak? Lewat apa? Yeay, abang Aboy sudah sampai. Bang. Licin lah bang. Alright. Mari kita ke ladang. Hoi. Mari kita ke ladang. Hoi. Sudah sampai. Dekat Nemi. So sekarang ni kita nak cari umpan, kita nak sambung ke tempat lain lah. So kita tiba-tiba sampai kat sini. Jabatan Muhibah ni tak pernah kami nak mancing kat sini. So waktu kat sini kita tengok ramai yang pancing lah, sebab mungkin hari Minggu kan. Jadi macam leceh je kalau nak pancing kat sini. Jadi ni first time kita orang tengok Jabatan Muhibah. Okay, sempena nama kilang tu kan, kat bawah jabatan ni. Jadi kami ambil keputusan untuk pergi ke Laguna. So kita tengok Laguna ada apa. Dah dekat Laguna. Tak pernah sampai sini. Dek, penang. Jeti dia kat situ. Laju Syami lah. Okay ni. Okay ni boleh lah.
Jadi tak sangka. Oh, ini akak ya. Lumut tu kira jalan akhir. Okey. Jalan ke bawah saja. Okey. Memang. Okey. Okey, penganalisis air laut, dek. Kata-kata anda. Air laju mana? Air laju tu. Oh. Mana? Sana ni, balik sana. Air mengalir sana. Dekat Laguna. Okay, hari pun dah maghrib. So kami decide untuk balik lah. Sebab macam tak ada ikan je. Member dekat sebelah tu pun dah pancing berapa jam pun terkata tak ada langsung. So itu saja daripada kami. So harap korang boleh support Assalamualaikum. So sekarang kami sudah sampai dekat kita punya apa ni Tekong. Tekong Tukang. So sebelum kita memancing, kita akan makan dulu. Kita isi perut dulu. Kita bawa Mr. Syamil pergi tengok kat dalam kapal. Tengok selamat ke tak? Okay. Tadi berlari kan? Aku dah strike, aku tak kumpau. Aku ada lesen, mana ikan kau. Nah cium rod, aku apa yang kau bau. Yeah, bau hanyir, kan aku tak kumpau. Kau lambat mat, kau enjoy sangat mat. Orang dah kutip, kau baru nak ikat. Ikan tak tengok barang, ikan tak tengok set. Ikan tak tengok umpan, ikan tak tengok brand. Ikan tengok orang, kalau orang padu. Okay guys, thanks for watching. So korang boleh tolong follow dan tolong komen tempat mana lepas ni kita orang nak pergi. Terima kasih.